Okay guys, Assalamualaikum. Okay guys, so sekarang ni aku dah berada dalam Masjid An-Nur, dan sekarang ni pula ini adalah kita orang tengah buat vlog lah, macam solat malam kan, solat maghrib ke isyak macam tu lah. Ini boleh dikatakan rutin harian aku setiap kali maghrib dan isyak. Dan waktu ni kita nak solat maghrib. Ini pula adalah suasana di dalam Masjid An-Nur. Korang tengoklah, masjid ni memang cantik gila lah korang, ya. Waktu ni pula kita orang tengah membuat satu bacaan lah, bacaan Yasin kan. Kita orang duduk belakang je, tapi okey lah juga kan, kita still boleh dapat dengar imam tu membaca, orang kata tu lah kan. Waktu ni pula kita orang tengah membaca tahlil, masih diketuai oleh imam tersebut lah kan, betul tak? Dan sekarang ni pula, waktu ni pula aku just ambil video je dalam masa-masa kita nak tunggu waktu solat isyak kan. Tengok atas tu cantik gila lah korang, Masjid An-Nur ni kan. Waktu ni pula kita orang dah habis solat, dan waktu ni pula kita orang baru je habis solat isyak dan solat hajat, lebih kurang macam tu. Okey guys, kebetulan tu pula lepas je kita orang habis solat hajat, kita orang ada buat macam orang kata ada more lah juga kan, more macam tu kan, ada jamuan sikit kan. Dan lepas tu pula kita orang pun balik dengan jayanya. So guys, apa macam video kita hari ni, adakah lebih okey atau terlampau okey atau terlampau bosan, korang komen dekat bawah. Minta maaf ya, video kali ni agak pendek. Kita just nak buat video live rutin aku kalau solat malam. Dan sebenarnya kalau ada ceramah lagi lah bagus kita punya vlog, betul tak? Tapi tak mengapalah, baca Yasin pun sebab waktu tu malam Jumaat. Dan video ni aku akan post pada hari Jumaat, insya-Allah. So guys, aku rasa sampai sini je video kita kali ni, and I hope I'll see you guys again in my next video. Don't forget to like, share and subscribe. Don't forget to push my notifications to get all my videos on YouTube. Jumpa lagi dan always stay safe. Bye.